peranan yang dimainkan oleh Suhakam? Apa peranan yang dimainkan oleh Komas? Apa peranan yang dimainkan oleh ABIM ini, tuan-tuan? Muncul pula NGO ini seolah-olah mereka ini persaudara kita dalam Islam. Dia orang ini mari duduk dalam negara kita, menumpang dalam negara kita. Kita tak boleh nak tekan dia orang. Ini dia orang nak membawa ke arah agama. Kita bagi tahu ini bukan melibatkan agama. Ini adalah melibatkan kemanusiaan. Ini melibatkan hak dalam negara kita. Ini melibatkan pencerobohan mereka masuk dalam negara kita. Kalau mereka ceroboh dalam negara kita, bagi kad UNHCR hanya 3 tahun sahaja, tak ada masalah, tuan-tuan. Rakyat tak akan ada masalah. Kalau ceroboh, dia orang ditangkap, dia orang dihukum, dibawa ke mahkamah, dijatuhkan hukuman, selepas itu dibebaskan, dan UNHCR datang berikan kad UNHCR, mereka hanya duduk dalam negara kita, transit dalam negara kita sebelum nak dihantar ke negara ketiga, 3 tahun maksimum. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ini bukan melibatkan kemanusiaan dah. Ini melibatkan pencerobohan, ini melibatkan penjajahan. Ini melibatkan penjajahan daripada segi ekonomi, melibatkan penjajahan daripada segi populasi, melibatkan penjajahan daripada segi sosial, melibatkan penjajahan daripada segi penempatan. Ini penjajahan, tuan-tuan. Ini adalah modus operandi untuk mereka datang dalam negara kita, duduk dalam negara kita, tinggal dalam negara kita. Mereka terus berada dalam negara kita. Ini adalah satu bentuk penjajahan. Sebab apa saya bagi tahu macam tu? Sebab mereka duduk dalam negara kita. Dan apa peranan yang dimainkan oleh Suhakam? Apa peranan yang dimainkan oleh Komas? Apa peranan yang dimainkan oleh ABIM ini, tuan-tuan? Suhakam, kenapa tak ambil peranan? Suhakam ditubuhkan pada tahun 1999, 27 tahun yang lalu, bercakap tentang hak-hak kemanusiaan. Adakah Suhakam tak tahu selagi mana Rohingya berada dalam negara kita ini, mereka tidak akan mendapat hak sebagai manusia yang merdeka? Mereka tidak akan dapat hak dia orang, tuan-tuan. Adakah Suhakam tak tahu, tuan-tuan? Bagaimana Rohingya ini, bagaimana pelarian-pelarian ini nak mendapat hak mereka? Mereka perlu dihantar segera ke negara ketiga. Sebab apa? Sebab negara ketiga adalah negara yang tanda tangani ratifikasi 1951 dan 1967. Apabila negara-negara yang tanda tangani ratifikasi ini, mereka perlu layan pelarian sebagai manusia yang merdeka. Pelarian ini perlu diberikan hak penempatan, perlu diberikan pekerjaan, perlu dijamin kepada mereka pendidikan, kesihatan. Semua ini perlu dijamin oleh negara yang menerima pelarian, yang menandatangani ratifikasi 1951 dan 67. Adakah Suhakam tak tahu kalau mereka ini berada dalam negara kita, mereka tidak akan mendapat hak kemanusiaan kerana negara kita tidak menerima pelarian? Sekarang ini apabila gelombang ini bangkit setelah puluhan tahun, Rohingya ini, pelarian ini ada dalam negara kita 40-50 tahun, tuan-tuan. Rakyat bersabar 40-50 tahun. Hampa Suhakam buat apa? Buat apa hampa Suhakam? Ini yang kita nak bagi tahu, tuan-tuan.